Yang menentukan arah untuk kita trade bukanlah arrow, tetapi candlestick arah. Arrow yang anda nampak dekat chart tu hanya alat bantu visual. Dan sekarang arrow itu masih dalam fasa penambahbaikan. Jadi kadang-kadang arrow tu keluar walaupun candlestick arah belum cukup sifatnya. Dan sebab tu kita semua kena belajar macam mana cara nak kenal pasti candlestick arah dengan mata kita sendiri. Candlestick arah ni ada ciri yang jelas. Dia open daripada dalam zone, tapi close di luar zone. Jadi kalau close tu bukan di luar zone ataupun ngam-ngam je dengan zone, itu bukannya candlestick arah. Kita nak clean breakout yang mana ianya close di luar zone. Itu baru betul-betul tunjuk momentum arah buyer ataupun seller. Dan ini dipanggil candlestick arah. Open dalam zone, close di luar zone. Apabila menggunakan TH120, kita nak gunakan time frame yang mana? Untuk pengetahuan semua, kita hanya menggunakan time frame 5 minit untuk teknik TH120. Okey, berbalik kepada candlestick arah. Bila anda jumpa candle arah macam ni, anda kena entry ikut arah close candle tersebut. Anda dah nampak je candlestick arah, anda boleh dah cari peluang untuk masuk entry. Jadi macam mana untuk cut loss? SOP cut loss adalah apabila ianya close bertentangan. Jadi kita perlu cut position. Jika anda kenal pasti ada candlestick arah buy, jadi anda perlulah mencari peluang untuk buy position. Untuk risiko yang rendah, anda boleh mencari peluang trading di dalam zone. Untuk ambil profit, target yang selamat dan konsisten, 20 ke 30 tick pun dah cukup, iaitu TP1 dan TP2. Anda tak boleh nak tamak-tamak kalau intraday ni. FCPO ni laju. Kita bukan scalper yang kena tunggu sampai ianya terbang melangit. Cukuplah kalau kita boleh masuk, makan, keluar dengan selamat. Itu yang penting. Satu lagi pesanan ringkas. Kalaulah dah capai TP1 ataupun hampir capai TP1, adalah lebih baik untuk anda buat break even. Break even ni apa? Break even adalah anda buat stop loss di atas entry anda ataupun sama level dengan entry. The best is break even plus beberapa tick lah. Break even ni penting untuk anda secure position anda. Sebab kalaulah dah capai TP1, tiba-tiba ini terus menentang arah trading anda, kurang-kurangnya anda masih lagi berada dalam keadaan break even, bukannya perlu cut loss. Jadi ingat, kalau dah capai TP1 ataupun almost TP1 tu, boleh je realizekan ataupun buat break even. Biar jadi cerdik. Sama juga apabila anda identify ada candlestick arah sell. Jadi anda boleh ambil short position untuk ianya menuju ke TP1 dan TP2, iaitu 20 ke 30 tick. Level-level take profit 1, 2, 3, 4, kita dah siap-siap lukis di dalam chart untuk TH120. Jadi anda tinggal nak pilih sahaja. Dan untuk intraday trader, TP1 dan 2 pun sudah memadai. Dan untuk arrow tadi, kita tengah improve dia supaya lebih tepat dan lebih cepat. Tapi sementara nak tunggu arrow tu betul-betul tepat, anda perlu tahu dulu, baca dan tahu candlestick arah, bukan ikut anak panah bulat-bulat. So lepas ni bila anda nampak candle yang open dalam zone dan close penuh di luar zone, itu adalah signal untuk anda ready arah mana yang anda nak trade. Jaga entry, jaga cut loss, jaga emosi. Jadi nak tahu apakah setup-setup yang ada untuk TH120? Stay dengan channel ni, I akan terus share ilmu untuk bantu anda trade dengan lebih yakin.